Creatine natural supplement yang paling banyak research and study didapati banyak kebaikan sekarang ni ada dalam bentuk gummies whey. Yang ni mudah sangat nak makan. Rasa dia pun sedap, tak perlu bancuh. Satu serving dia 2 gummies macam ni. Tu cukuplah creatine intake yang disyorkan 5 gram sehari. Ni gamis kedua aku. Rasa sedap dan manis tu sebab dia tambah sedikit sugar lah. Dia ada 3 gram sugar. Tapi jangan risau kalori dia masih rendah lah. Sebelum ni memang aku duk consume je kreatin jenis yang serbuk macam ni tau. Tapi kali ketiga ni aku ambil try yang jenis gamis ni pula. Sebab memang lebih mudah nak consume tau. Kalau jenis serbuk ni korang lihat sikit nak bancuh dia tu korang boleh je bancuh dengan air biasa tu Tapi kalau tak campur ni dia unflavor, rasa kosong macam air pasir je. Sebab mana lebih baik yang jenis gamis ke ataupun jenis serbuk macam ni? Kalau Coach Aizat tu cakap sama je. Cuma yang jenis gamis ni dia lebih mahal, tapi dia convertkan harga lebihan tu kepada lebih mudah nak consume, rasa dia yang lebih sedap. Kalau serbuk ni kalau nak sedap korang kena bancuh dengan air coklat, air kopi. Kalau yang ni tak payah dah, boleh makan, memang rasa sedap. Dalam 1 pound red meat ada 1 hingga 2 gram kreatin. So kita yang dari Asia ni memang tak cukup pun pengambilan kreatin ni. Kreatin ni memang bagus lah untuk badan. Kreatin ni banyak gila kebaikan. Contohnya macam bagi lean mass muscle dekat orang yang suka workout, baik untuk otot untuk lebih fokus, dan untuk kesihatan kardiovaskular. Kekurangan kreatin yang tak berapa nak negatif sangat ialah korang akan cepat gila dahaga dan kena minum air yang sangat banyak. Sebab sifat bila consume kreatin ni dia ada water retention. Tapi benda tu memang bagus gila sebab dia akan tingkatkan korang punya muscle strength dan juga simpan air tu, so muscle korang tak mudah fatigue lah. Waktu bersukan ataupun buat apa-apa aktiviti saja, korang lambat rasa penat tau dekat otot tu. Contoh macam korang angkat dumbbell 10 kali pun dah rasa muscle fatigue ataupun muscle tu penat. Tapi lepas konsum kreatin ni korang boleh more rep, mungkin dalam 16-20 rep, sebab tak rasa muscle fatigue tu terlalu awal sebab ada air yang membantu muscle korang. Sebab tu kebanyakan atlet dunia, tak kira lah sukan apa pun, workout, running, bicycle, swimming, boleh kata semua atlet dunia sekarang memang consume kreatin ni. So kalau kau minat juga dengan kreatin jenis gamis macam ni juga, korang boleh tekan dekat link ni.